Selamat datang ke Beyblade Burst. Permainan dengan ikatan yang kuat, persahabatan berpanjangan dan impian tampahan. Cabar diri anda untuk masa depan yang cerah. Pergilah, lancarkan dan bangkitlah ke puncak. Jadi lakukan yang terbaik dan bersedia untuk tawan mercu dunia blading. Serang, Arman! Serang dia! Lakukannya! Dan sekarang, Eclipse Queen! Dan musnah! Prime Apocalypse menang dengan penamat musnah. Dengan mata perlawanan 2-0, Arthur Peregrini lah pemenangnya. Nampaknya pemenang untuk perlawanan pertama ialah Arthur! Inferno dapat mata dahulu. Tak mungkin, Arman. Aduhai, ni yang paling teruk lah. Bertenang, saya yang kalah perlawanan tu. Kenapa awak yang lagi kecewa daripada saya? Sebab saya rasa geram sangat ni. Tu Hyperflux yang hebat. Ha? Ya, betul tu. Dengan Hyperflux macam tu, awak boleh kalahkan Apocalypse. Betul tu. Awak semua, lain kali kita tunjuk kehebatan kita. Mereka memang jadi makin teruja, kan? Mereka mungkin kalah perlawanan pertama, tapi mereka bertiga dapat kuatkan ikatan mereka pada masa sama. Itu yang saya panggil radikal. Awak gagal musnahkan mereka. Ashindra dah jadi semakin kuat. Macam mana? Gotta find a way to go next level. Cause a hero's gotta fight to survive. Let her rip into a high stakes battle. Resonance makes us come alive. Cause we're the warriors of destiny. Everybody wants to be a hero. To the next battle they burst. Keep fighting, beat the whole world now. Be the champion, big burst. Rise! Kebangkitan utama Dragon! Mereka hantar Gwyn untuk perlawanan kedua. Ataupun Blind. Kita tunggu aja. Lepas ni mesti Gwyn, percayalah. Saya dapat rasakannya. Awak rasakannya? Okey. Gwyn lagi hebat antara mereka berdua. Kalau saya jadi mereka, saya mesti nak kekalkan momentum tu selagi boleh. Baiklah, saya nak lawan dengan Gwyn, okey? Ha? Tolonglah, bagi saya lawan lepas ni. Dante. Saya dah tak ada sebab lagi untuk kekal di sini. Gwyn! Gwyn! Dia nak tahu kenapa Gwyn tinggalkan kami. Dan dia nak tahu dengan melawan dia. Baiklah, awak akan lawan untuk perlawanan kedua. Terima kasih ya. Pasukan Victories menghantar Dante Corio dan pasukan Inferno menghantar Gwen Reynolds. Nampaknya Dante berjaya teka dengan betul. Saya bukan orang yang sama macam sebelum ni. Kali ni saya akan menang. Wow, tengoklah Genesis. Wah, wow! Tu mesti Genesis yang baru. Ia hebat betul lah. Kejap. Pisau serangan tu. Ya, ia adalah Eclipse Armor. Wow! Perisai tu sama betul macam perisai yang Apocalypse guna tadi. Jadi kejap, awak yang buat Eclipse Armor? Gwyn, awak hebat betul. Wah! Saya tak sangka saya akan lawan dengan beg yang sangat hebat. Awak! Maaf. Okey, Gwyn. Jom kita lawan. Tak ada kemungkinan awak boleh menang ni. Jadi kenapa awak nampak macam tengah berseronok? Perlawanan kedua. Pusingan pertama.
Sedia dan mula. 3, 2, 1. Ayo, hancurkan! Kedua-dua B dilancarkan dengan kuasa yang hebat. Eclipse Genesis telah menghala ke tengah pentas. Command Dragon tidak membazir masa dan terus menyerang. Ia telah melakukan serangan hebat yang bertalu-talu. Ia jadi merah. Cubaan hebat. Jadi ia tak akan berfungsi langsung. Dan sekarang Genesis mula berpusing di dek atas. Dan ia berpusing turun cenderam tu dan mendapat kelajuan yang tidak pernah ada di dunia ni. B awak akan pecah. Ignition! Eclipse Genesis dengan penamat luar gelanggang. Gwyn Reynolds mendapat satu mata. Ia tidak pun pecah. Dragon mendarat dulu jadi ia masih boleh berlawan. Nyaris betul lah. Dengan jatuh secara mendadak macam tu, Dragon dah pun berjaya elak sorongan utama serangan Genesis. Bagus, Dante. Nah, Terima kasih ya. Awak dah lawan dengan bagus, Dragon. Saya cakap betul. Jom kalahkan dia lepas ni. Kenapa awak tak nak mengaku kalah? Awak tak nampak ke tak ada cara untuk menang? Dante, Genesis susah nak dikalahkan dengan perisai barunya. Walaupun B tu dah berwarna merah, ia masih tak pecah. Ha! Tak ada biar langsung tak boleh pecah. Biar saya dan Dragon uruskannya. Masa untuk saya mula serius. Okey, Dante, berikan serangan dahsyat sampai mereka merayu, ya? Ya! Pusingan kedua. Baiklah, saya mesti akan menang ni. Apa perasaan awak ya di saat B awak tu pecah? Sedia, mula. 3, 2, 1. Ayo, hancurkan! B baru saja sampai di stadium dan Dragon sudah mulakan pertahanan. Dragon, teruskan menyerang. Cepat! Genesis! Apa ini? Kedua-dua B sudah mula menghala ke tengah. Ni penamatnya. Musnahlah B awak. Macam mana saya nak buat B tu pecah? Baiklah, Genesis! Superior Love! Eclipse Win! Dante. Dragon! Selamat! Tengok balik. Eclipse sama tu ada 2 pisau. Dia masih tak selesai. Dia akan pecah! Huh? Dragon baru je bangkit. Jom lakukannya. Bagus! Masuk tadi pecahkan. Hah? Ia tak pecah?
Eclipse Genesis dengan penamat luar gelanggang. Dengan mata 2-0, Gwen Reynolds ialah pemenangnya. Saya tak boleh pecahkannya. Saya kalah! Boleh anda semua percaya ke tak? Pasukan Victories asyik kalah sekarang. Dengan ini pasukan Inferno mendapat kemenangan kedua. Gwen, Genesis tu kuat. Saya ingat saya boleh pecahkan B awak tadi. Tapi sekarang, Dragon dah pun bangkit sepenuhnya. Lain kali saya dan Dragon akan menang. Tak mungkin. Ini tak... Bukan macam ni. Awak tak boleh pecahkan kami. Tak boleh! Baiklah peminat B. Perlawanan kedua untuk perlawanan kumpulan di antara Victories dan Inferno telah pun tamat. Pasukan Inferno berada di hadapan dengan kemenangan sebanyak 2 kali. Tapi jangan risau tentang itu dan kita teruskan dengan 3 perlawanan solo. Bagusnya, Dragon patut berkembang lebih banyak. Dante, awak baru kalah. Awak tak patut rasa gembira. Ya, saya tahu. Tapi aman awak tengoklah ni. Wow, nampak macam ia kekal dalam posisinya. Sekarang kuasa serangan kami akan naik lagi banyak. Baiklah, saya akan masuk perlawanan seterusnya. Tak, Delta pula lah. Tak boleh kalah lagi ya. Kita kena buat rancangan. Jangan risau tentang tu. Saya uruskannya. Akhirnya, nampaknya sekarang ni giliran saya. Pergi, Blind. Awak padamkan api semangatnya terus. Sebab itulah saya letak nama awak tu dalam pasukan ni. Oh, percayalah. Saya sedar tentang hal tu. Saya seorang aja yang tahu tentang keindahan, kegelapan teragung yang disembunyikan dalam diri dia. Pasukan Victories diwakili oleh Delta Zakuro dan Blade the Boy akan mewakili Inferno. Bolehkah Delta Zakuro menghentikan momentum Inferno? Jangan terlepas. Anda pasti takkan mahu ketinggalan perlawanan ni. Kalau kalah yang ni, mereka takkan boleh kejar balik mata. Kalaulah saya ada di sana untuk tolong mereka, tak boleh ke kalau kita tukar orang? Kalau kena pilih antara awak berdua, saya pilih Delta 2 kali. Tapi kan Delta boleh buat tak? Tolonglah menang. Kami berharap pada awak ni. Delta Zakuro, saya gembira sebab kita berdua dapat berlawan sekali lagi. Saya ingat lagi kali pertama kita berjumpa. Kehebatan awak memang menakjubkan. Saya memang tunggu awak. Dan awak tu cuma makanan untuk Devilos! Devilos! Tapi pada saya, awak ni dah agak berbeza. Inspirasi yang membuat buak yang awak tunjukkan dulu dah hilang. Bila saya tengok awak sekarang, saya tak nampak keindahannya. Jadi untuk perlawanan ni, saya nak awak tunjukkan diri awak yang sebenar sekali lagi kepada saya. Kita berdua akan jadikan stadium ni sebagai kanvas kosong dan warnainya dengan warna hitam menawan. Saya bukannya Delta yang dulu lagi. Bersedialah sebab saya akan menang. Oh, kita tengok je nanti ya. Okey, perlawanan ketiga pusingan pertama. Dia akan buat pusingan lawan arah jam. Perlawanan ni mesti hebat. Perlawanan antara 2B pusing lawan arah jam. Jom kita lancarkan. Sedia, mula. 3, 2, 1. Ayo, hancurkan! Baiklah! Kedua belah mulakan perlawanan dengan pelancaran B yang sangat hebat. Alamak! Master Devilos mulakan serangan pertama dan ia menghalang ke dek atas. Okey, pergi Devilos! Ya, agak bagus tu. Tapi tak cukup bagus lagi. Dan Master Devilos bersinar dengan kelajuan secara mendadak. Betul tu. Ia tunjukkan lagi macam tu. Apa yang... Tak mungkin dia nak... Dark Flux.
Penamat luar gelanggang serentak Mata Seri. Awak masuk ke mod Dark Flux. Betul tu. Apa saja yang boleh libatkan awak ke dalam seni saya. Sekarang, Dark Flux tu akan bergema di dalam hati awak juga. Betul tu. Saya tahu apa yang awak nakkan sangat tu bukannya cahaya. Apa yang saya nak sangat tengok adalah cahaya awak diselubungi kegelapan. Sebab masa itulah saya rasa awak nampak menakjubkan sangat. Saya cari Delta Sakura yang sebenar, diri awak yang sebenar. Jadi dengan seni saya akan tonjolkan bayang kegelapan yang tertanam dalam diri awak. Delta. Dark Flux, ya. Saya tak berminat pun. Saya akan tunjukkan diri sebenar saya dalam pusingan kedua ni. Delta! Betul tu. Siapa perlukan Dark Flux? Bangkit dengan kekuatan penuh Hyperflux dan kalahkan dia dengan teruk. Pusingan kedua. Dia nak buat pusingan arah jam. Delta! Serang dan serang dan serang lagi dahsyat! Ini pengakhirannya. Jom kita mulakan seni kita. Sedia dan mula. 3, 2, 1. Ayo, hancurkan! Wow, hebat betul! Tanpa kejutan, kedua blader membuat pelancaran yang hebat! Hebat betul, ini adalah permulaan yang baik. Berubah! Dan sekarang! Serang! Master apa? Serangan bagus, Delta! Tak ada gunanya. Awak nak ubah perlawanan ni jadi perlawanan stamina. Itu berlawanan dengan kecantikan. Tu das vertikal ke? Tak, sebenarnya ini adalah bentuk kecantikan yang teragung. Das Shadow! Kejap, apa yang sudah berlaku? Blade membuat serangan kejutan tanpa disangka-sangka. Dengan pusingan sfera tu, Devolos tak boleh serap kuasa serangannya. Sekarang, awak akan diselubungi dengan warna hitam. Itu ajakan yang awak boleh buat. Devolos! Ini seni yang saya perlukan. Ya, seni saya adalah seni saya. Master Devolos dengan penamat musnah. Delta Sakura menang. Ia sudah tamat dengan penamaan musnah. Tanya Delta Sakura. Akhirnya pasukan Victories mendapat kemenangan. Booyah! Ya! Awak berjaya lakukannya, Delta! Kita dah berjaya menang. Kita boleh teruskannya macam biasa. Ya, berjaya. Baguslah! Delta, awak hebat betul! Mungkin Armor pun boleh menang sekarang. Dan tema sama. Awak boleh ubah keputusan masa perlawanan berpasangan. Bagusnya. Hebat betul.
Okey, Delta Zakuro. Saya dah nampak dengan jelas awak dah atasi seni saya. Lain kali kita berlawan, saya akan pastikan awak tunjukkan semuanya. Selamat tinggal. Ini belum berakhir lagi. Saya baru sedar yang lawan dalam kumpulan tak sesuai dengan saya. Saya lagi suka nak mendalami seni seorang diri sebab saya ialah Blade the Boy. Kejap, mana awak dah pergi? Ini tak mungkin! The Boy! The Boy! Tak sangka betul! Blade the Boy meninggalkan pentas! Dengan pemergiannya, pasukan Inferno cuma tinggal Arthur dan Gwen! Apa yang akan berlaku dalam perlawanan pasukan? Seterusnya perlawanan keempat! Mulakan perlawanan berpasangan!